Saya ingin menjelaskan dengan sejelas-jelasnya berhubung fitnah dan serangan yang sedang dilancarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim serta jentera cyber beliau yang memfitnah pemimpin-pemimpin PAS yang dikatakan sekarang bersubahat dengan saya. Cyber Trooper Anwar telah menggambarkan saya sebagai dalang yang membawa ISET ke Parlimen dan kononnya mahu meruntuhkan hak istimewa orang Melayu. Dalang sebenarnya di sebalik ISET adalah Pakatan Harapan dan Datuk Anwar secara peribadi. Saya rasa waktunya telah tiba untuk menyatakan perkara sebenar. Pada tahun 2018, tuan-tuan masih ingat tak buku ini? Ya, Manifesto Pakatan Harapan. Dalam buku ini, jika kita lihat pada muka surat 76, saya pamerkan di sini ya, muka surat asal. Sila lihat janji 26 ini. Dan di perengan akhir sekali, walaupun ketika itu Datuk Anwar berada dalam penjara, tanpa kebenaran dan restu beliau, buku ini tidak dapat disahkan sebagai Manifesto Pakatan Harapan. Sekarang saya bacakan ya, janji 26 dalam manifesto ini. Konvensyen-konvensyen antarabangsa yang sesuai tetapi belum diratifikasi akan diratifikasikan seberapa segera, termasuklah konvensyen antarabangsa mengenai hak-hak politik ini, termasuklah ISET. Selepas PRU 14, Datuk Anwar memastikan Tun Mahathir melantik menteri dari PKR sebagai menteri luar pada 8 hari bulan November 2018 sewaktu sesi semakan berkala sejagat atau Universal Periodic Review di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berlangsung di Geneva. Delegasi Malaysia yang diketuai oleh KSU Wisma Putra, Datuk Ramlan Ibrahim dengan jelas menyatakan bahawa Malaysia akan meratifikasi ISET. Ini laporan FMT ya. Ini bukan saya nyatakan sebarangan. Laporan ini pada 8 hari bulan November 2018 ya. Mana datangnya arahan kepada KSU Wisma Putra? Ingat ya, masa itu Pakatan Harapan mengenakan pelbagai tekanan kepada Tun untuk meratifikasikan semua konvensyen antarabangsa sehingga Tun sendiri pernah menyatakan janji-janji di buku manifesto tidak semestinya dipahat pada batu, not cast in stone. Pada 19 hari bulan November 2018, iaitu lebih kurang 10 hari selepas KSU Wisma Putra memberikan jaminan kerajaan untuk ratifikasi ISET di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, maka berlakulah serangan secara besar-besaran ke atas diri saya di Parlimen atas tuduhan cuba membawa ISET. Soalan dikemukakan di Parlimen kepada Perdana Menteri. Masa itu Tun tiada. Menteri luar yang bertanggungjawab terhadap Wisma Putra pun tiada. Saya seorang saja menteri yang ada di JPM ketika itu. Jadi saya diberikan tugas untuk menjawab bagi pihak JPM dan Menteri Luar Negara. Input jawapan yang diberikan oleh Kementerian Luar Negara berdasarkan kepada keputusan yang dibawa ke Kabinet oleh Menteri-Menteri Pakatan. Dan saya pun jawablah. Apa yang berlaku selepas itu di Parlimen, tuan-tuan dan puan-puan tahulah. Ingat ya, KSU Wisma Putra diarahkan oleh kuncu-kuncu Pakatan Harapan ni pada 8 November 2018, manakala saya diserang di Parlimen pada 19 hari bulan November. Pada 18 hari bulan November 2018, iaitu sehari sebelum saya diserang di Parlimen, kita lihat apa yang Datuk Anwar nyatakan. Ini laporan FMT ya. Datuk Anwar menyatakan ISET ini tidak akan menjejaskan hak istimewa orang Melayu. Saya dah highlight di sini ya. Dalam laporan yang sama, beliau menolak kebimbangan bahawa meratifikasi ISET akan bertentangan dengan perlembagaan dan menjejaskan hak orang Melayu. Saya juga highlight petikan ini ya. Sebulan kemudian, pada 9 hari bulan Disember 2018, iaitu 1 hari selepas Himpunan Besar-Besaran ISET di Kuala Lumpur, Datuk Anwar sendiri berkata dalam satu laporan yang saya pamerkan di sini. Di sini, Datuk Anwar mengaku secara prinsipnya PKR menyokong penuh ISET. Saya bacakan dalam bahasa Inggeris ya. PKR in principle supports anti-racial discrimination. PKR has made its view clear on ISET at the recent Presidential Council meeting. Bayangkan,
sehari selepas himpunan besar-besaran menolak ISET oleh PAS dan Barisan Nasional, Datuk Anwar masih umumkan sokongan PKR terhadap ISET. Jadi soalannya, mengapa saya dijadikan kambing hitam? Saya dipersalahkan di Parlimen hanya kerana menjawab soalan berdasarkan dasar kerajaan yang didalangi oleh Menteri-Menteri Pakatan Harapan dan komitmen yang telah dibuat oleh Wisma Putra di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang saya tunjukkan tadi. Tetapi akhirnya saya dijadikan mangsa. Kebenaran kini terbongkar. Hakikatnya Datuk Anwar dan Pakatan Harapanlah yang menjadi pencetus ISET kerana ia terkandung dalam manifesto mereka dan ditegaskan dan digalakkan sendiri oleh Anwar dan rakan-rakan sekutu beliau di Pakatan Harapan. Dan tekanan pula diberikan kepada Tun untuk memberikan komitmen ISET ini di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kini mereka cuba menakut-nakutkan orang Melayu, kononnya PAS berpaling tadah kerana menyokong saya dalam kes yang saya failkan terhadap Datuk Anwar baru-baru ini. Datuk Anwar telah memulakan kempen untuk menanam perasaan benci dan hina terhadap saya di kalangan orang Melayu hanya kerana saya mengambil langkah undang-undang mencabar kesahihan kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri. Beliau telah mengarahkan cyber trooper untuk menyerang PAS kerana menyokong saya dan secara khusus menjadikan YB Taqiyuddin serta YB Tuan Ibrahim Tuan Man sebagai sasaran. PAS dan Barisan Nasional ditipu oleh Datuk Anwar sejak 2018 lagi dalam isu ISET ini. Kini buktinya sudah jelas jika Datuk Anwar masih bahu menafikan, saya bersedia membawa lebih banyak lagi bukti penipuan beliau.